Hai, selamat datang. Okey, untuk perkongsian kali ini, kita nak sentuh satu topik yang penting sangat dalam mana-mana tim. Macam mana kita nak faham gaya komunikasi orang yang berbeza-beza. Jom kita mula. Pernah tak rasa macam ni? Anda tengah bersemangat bentangkan satu idea yang anda rasa memang gempak habis. Tiba-tiba, ada seorang kawan terus cakap, setuju, bagus idea ni. Tapi, dalam masa yang sama, ada seorang lagi yang terus tanya, tapi macam mana kalau benda ni tak jadi? Ataupun rasanya tak boleh buat lah sebab kan selalu sangat jadi macam ni. Sebelum kita cepat-cepat cop seorang tu penyokong dan seorang lagi tu senaja cari salah, apa kata kita tarik nafas dulu? Sebab apa yang berlaku tu sebenarnya bukanlah pasal siapa betul, siapa salah. Ia sebenarnya adalah pertembungan dua cara fikir yang tak sama. Dan percaya tak, dua-dua cara fikir ni ada peranan masing-masing. Konsep yang kita nak kupas ni bukan rekaan semata-mata tau. Ia datang daripada satu bidang yang dipanggil Neuro Linguistic Programming atau NLP. Senang cerita, NLP ni kaji macam mana orang-orang yang berjaya ni berfikir dan berkomunikasi. Jadi, apa yang kita nak bincangkan ni memang ada asasnya. Okey, dalam NLP, dua corak pemikiran ni ada nama dia. Satu, match dan satu lagi, mismatch. Orang yang match ni secara semula jadinya, dia akan cari apa yang sama, apa yang boleh dipersetujui. Manakala orang mismatch ni pula, dia punya default setting adalah untuk cari apa yang berbeza, apa yang terkecuali. Dan nampak kan perbezaan ketara dia? Baik, jom kita kenal dengan lebih rapat lagi watak yang pertama ni. Kita boleh panggil dia si penyelaras ataupun dalam istilah NLP, matcher. Si penyelaras ni, bila dia dengar satu idea, otak dia secara automatik akan proses macam ni. Kat mana idea ni sama dengan apa yang aku fikir atau apa yang aku setuju dengan cadangan ni ya? Fokus utama dia adalah untuk membina jambatan. Cari titik persamaan untuk kita semua bergerak ke depan bersama-sama. Inilah superpower diorang. Penyelaras ni lah yang jadi gam dalam pasukan. Diorang yang buat semua orang rasa selesa, wujudkan suasana yang harmoni dan pastikan semangat kerjasama tu sentiasa ada. Tanpa orang macam ni, perbincangan dalam tim boleh jadi tegang dan tak best. Okey, sekarang jom kita beralih kepada watak kedua. Watak yang selalunya orang salah faham. Jom kita kenali si pencabar atau mismatcher. Si pencabar ni pula berfungsi dengan cara yang berbeza. Bila dia dengar idea yang sama tadi, otak dia terus scan, apa risiko idea ni? Atau ada apa-apa tak yang kita terlepas pandang? Niat diorang ni sebenarnya bukan nak jatuhkan idea tu, tapi nak uji, nak pastikan idea tu betul-betul kukuh. Peranan diorang ni sangat-sangat kritikal. Si pencabar ni ibarat kawalan kualiti untuk tim kita. Mereka lah yang tanya soalan-soalan tajam yang kita mungkin tak terfikir, yang tolong kita elak daripada buat silap besar. Mereka lah yang gilap idea kasar tu sampai jadi berlian. Pendek kata, diorang cabar kita untuk jadi lebih baik. Nah, kat sinilah selalunya cerita jadi keruh sikit. Masalahnya bukan pada perbezaan gaya tu, tapi pada label yang kita bagi bila kita tak faham peranan masing-masing. Si penyelaras, oleh sebab dia mudah bersetuju, selalu sangat kena cop sebagai pak turut atau tak ada pendirian. Orang mungkin akan fikir, dia ni semua benda angguk je. Tak berfikir ke? Dan nasib si pencabar selalunya lagi teruk sebab asyik tanya soalan dan cari kelemahan, dia terus dapat gelaran negatif, toksik atau orang yang suka bantah semua benda, kan? Jadi, mesej utamanya kat sini ialah masalah sebenar bukan sebab ada orang jenis match dan ada orang jenis mismatch. Masalah sebenar timbul bila kita gagal nak hargai sumbangan unik yang dibawa oleh setiap gaya ni ke dalam tim. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kuncinya mudah saja. Kita kena mula lihat kedua-dua gaya ni bukan sebagai musuh, tapi sebagai rakan kongsi yang saling melengkapi. Macam yin dan yang. Sebuah pasukan yang betul-betul hebat perlukan kedua-duanya sekali. Kita perlukan si penyelaras untuk menyatukan tim, untuk bina momentum. Dan pada masa yang sama, kita perlukan si pencabar untuk pastikan kapal kita tak langgar iceberg. Satu bagi kelajuan, satu lagi jaga haluan. Dua-dua sama penting. Ini satu idea yang sangat besar. Cuba hadamkan betul-betul. Lain kali bila anda dalam meeting dan ada perbezaan pendapat yang ketara, jangan anggap itu sebagai masalah. Sebaliknya, raikan. Sebab itu tandanya pasukan anda sihat, seimbang dan lengkap.
anda ada enjin dan anda juga ada brek. Bila kita dah mula faham dan hargai peranan masing-masing, perbualan dalam tim kita akan berubah jadi lebih matang. Daripada kita duk berlawan siapa betul, siapa salah, kita akan mula cakap terima kasih atas sokongan. Ia bagi kita semangat. Dan pada masa yang sama, terima kasih atas soalan Cepu Mas tu. Ia buat kita fikir lebih dalam. Jadi persoalannya, faham ke faham? Lepas ni, cuba perhatikan orang sekeliling anda, tim anda, siapa penyelaras, siapa pencabar. Dan yang paling mustahak, macam mana anda boleh gunakan kekuatan kedua-dua pihak ni untuk jadikan tim anda luar biasa. Fikir-fikirkan.